Perikatan Nasional menampilkan 90% muka baharu termasuk 30% calon muda untuk PRN Sabah. Namun penganalisis berkata strategi itu dan janji menyelesaikan masalah 3 serangkai air, elektrik dan jalan raya belum cukup untuk memastikan kemenangan gabungan itu. Tony Paridi Bagang dari Universiti Teknologi Mara berpendapat dua langkah itu mungkin menarik atas kertas, namun ramai sedar hakikat tawaran seperti mahu menangani masalah kemudahan asas sukar diselesaikan dalam tempoh singkat. Bagaimanapun, Lee Kuok Tiong dari Universiti Malaysia Sabah menjangkakan PN akan memberi saingan sengit di beberapa don antaranya Sugut dan Karambunai. Katanya kebanyakan calon lain kurang dikenali sekaligus suka menandingi pemimpin yang lebih berpengalaman dan berpengaruh. Menurutnya, antara calon yang dikenali ialah Lim Ting Kai, bekas calon LDP BN di Merotai yang kini dijangka bertanding di APAS. Namun katanya saingan dijangka sengit kerana lawannya Nizam Abu Bakar Titingan dari GRS memiliki pengaruh kuat hasil legasi keluarga Titingan di kawasan itu. Penamaan calon PRN Sabah akan berlangsung di 73 don Sabtu ini dengan undi awal ditetapkan 25 November manakala pengundian 29 November. Haili Izzati, FMT.